Berkenaan dengan Qari Malaysia ya. Apa ni, Tuan Guru Ismail Hashim. Sampai orang tanya saya, kenapa yang legend sangat Ismail Hashim ni? Dia macam ni sebenarnya. Kelebihan Tuan Guru Ismail Hashim ni, ketika dia menyampaikan bacaan musabakah, dia pakai lagu dia sendiri. Itu yang dia legend tu. Lagu-lagu dia yang top-top, semua ciptaan dia sendiri. Bukan seperti mana peserta ujian tilawah sekarang ni. Diorang tak boleh suka-suka pakai lagu sendiri. Kena ikut prosedur yang ditetapkan dalam ujian tilawah tu. Itu pasal saya cakap yang mana Ismail Hashim ni ya, menjadi begitu legend. Selain suara dia panjang-panjang, lepas tu lagu dia sekejap slow, sekejap tinggi, dan dia mendapat juara selama 5 tahun betul-betul. Itu kelebihan dia. Okey, aku belanja kau satu contoh lah. Lagu-lagu dia yang pernah aku ingat lah. Aku dengar abang aku Razak selalulah ikut lagu-lagu dia ni. Lagu dia ni payah tu. Tapi kita cuba. Okey, surah yang favourite aku dengar daripada dulu lagi lah. Daripada surah Al-Baqarah ni. Tapi kita ambil chorus je lah. Daripada ayat yang ke-33 sehinggalah ke ayat yang ke-35. Kita ambil bahagian chorus dia saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam akun lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu dia. Lagu-lagu dia tak adalah sekarang. Tidak dibenarkan. Sebab kalau banyak yang tiru dia kan memang fail ni kan. Itulah kelebihannya Ismail Hashim ni. Sehingga kan dia menjadi legend dalam pertandingan musabakah Al-Quran ni. Semoga Allah merahmatinya di dunia akhirat. Assalamualaikum.